don't know what vlog this is gonna be, but I just got back from my class. I only have one class today. I just took my parcel, which is my cocoa powder. I'm gonna bake a chocolate moist cake. We're gonna try, okay? I actually bought the other stuff, like the ingredients, with Maisara. I beli dekat Shopee, Home Baker Malaysia. I selalu je beli benda lain macam Imalco. It is 500 grams with only 15 ringgit. Dah lah free shipping. Banyak kot ni. So this is the stuff that I bought with Maisara. Tepung gandum, cream crackers. Actually I bought a lot more lah. Tapi ada yang boleh bayar pakai Maisara, ada yang tak boleh kan. This oil, Lotus cooking oil, RM5 je. Eggs dan biscuits, chocolate rice, susu cair, baking soda, baking powder, susu pekat, gula. 3 grams. First time, stack 2-3 macam ni. Letak after 10 minutes. Whilst waiting. Next lagi tak cukup dia punya. We are making bubur kacang merah. More santan. Letak gula. 4 lah, boleh lah. Ni lempeng kelapa. Sekarang nak masuk susu. Oh, banyak tu je. Tengok dulu manis macam mana, rasa lemak dia macam mana. Kalau rasa tak cukup, tambah lagi. Update guys. Peti dah elok. Sehari je dia buat. Sekarang kita kena cuci. Lepas tu simpan balik. Simpan balik semua barang-barang dalam ni. Dulu lampu ni pun terbakar. So dia dah fix tukar yang baru. So macam kotor lah dalam ni. So, kita dah cabut yang ni. Kita nak basuh. And then kita boleh pasang balik. And then barulah lock semua benda. What the dog doing? We have this one. What the dog doing? Dan sabarlah. Cumanya yang luar ni tak letak pun dia punya apa tu, semua fridge magnet ni. Sebab kita rasa nak beli wallpaper baru untuk tampal kan. So dah cantik lah sikit belakang dia. Baru kita tampal balik semua lah. Good morning. It is currently 11:33. Hari ni I go out with my mom keluar because I have to send her to dental clinic. I am waiting for her to go to the next destination. I'm not sure what are we gonna do today, but as far as I know, we have to go to the dental clinic. The hospital could like visit her friends, so we'll see how it goes today. We're gonna go makan. Hujan! Makan dekat Swan guys. But this time around, kita berdua je without papa. Sambil tunggu gigi palsu mama. We went to hospital by the way. Mama makan apa? Mi watan ho. Dia macam ni sedap. I ordered golden fried rice.
Mama ada benda nak cerita guys. On the way nak pergi Cari kasut. Kasut Ini ni. sport. Straight lagi. Ni kuantan break. Kita nak cari Kita nak kasut pergi wanita dan teruntung. juga kasut sport. Sebab kasut sport I dah jahanam ya. Terima kasih. Kenapa dia lepak sembang kari? Kau ni tengok lah. Eish. Tengok ada Okay, Mama nak cerita. Tadi kan kita drop Mama dekat dental clinic tu. Macam dental clinic. So I was going to find parking. So kita drop lah Mama dekat situ. And then something happened. Waktu tu lepas Hadik tinggal tu, Mama call Cik Dah call Mama cerita pasal klinik gigi. Waktu call, lepas tu ada seorang budak tu perempuan gemuk, rambut karat. Dia cakap, "Bawa sini mas tu. Mas tu." Dia ni kenapa? "Mas tu bagi aku," dia kata. Lepas tu Mama cakap, "Kenapa ni?" Lepas tu Cik Dah, "Siapa tu dah? Siapa tu dah?" "Bek, tak tahu siapa, tak kenal." Pergi lari, masuk klinik. Macam tu lah. Lepas tu, maknanya tak sempat lah dia nak apa-apa kan. Tak sempat. Mama dah lari dulu. Mama tak pakai emas sangat pun kan. Ni je gelang. Ni je, yang Gelang ni ni ada. je. Jadi itu adalah satu peringatan. Mungkin orang tu tak betul. Kalau dia betul lah nak ragukan, dia tak Dia mesti- payahlah minta, dia terus je lah ambil kan. Kalau betul dia nak, mesti dia tarik je tadi. Maknanya dia tu mungkin kepala tak betul kot. Kalau dia betul nak tadi, waktu tu Mama kan call. On call. Dia mesti datang tu tarik macam ni. Tapi dia tak buat pun semua tu. Bila Mama lari, dia pun lari. Tapi perempuan. Baru lepas ni. So sekarang kita nak pergi cari kasut. Jom. Jom. Dah kenyang lah, jom kita pergi. Guys, cantik kan? Tapi sebenarnya saya lagi suka yang ni. Kan? Mak ingat tak masa kecil adik kan suka kuning biru. Masalahnya, ya, tapi lepas tu kan bila lari kan nampak tapak bawah ni kan. Masalahnya dia bawah dia ni beli. Nampak tak dia yang ni dia sedap sebab dah pernah pakai. Guys, dah beli. Happy 100 lebih. Lepas tu cantik gila. Option dia sebenarnya macam ni. Sebab yang ni insole dia sangatlah sedap. Tapi design dia macam biasa-biasa. Yay! My battery is like 10% already left. Mak unboxing. Di, siapa yang cerita yang sampai kena ragut. Pasal kena ragut. Fikir kan. Dia suka yang apa ni mah? Yang besar-besar kan. Dia punya duit shilling tu. Tapi tangan dia kecil. Dia lagi sesuai pakai yang kecil. Lagi cantik. Saya pakai. Mudah.